Untuk keparahan, kita bermula dengan akibat yang telah kita senaraikan dekat dalam hazard yang telah kita kenal pasti tadi. Contohnya, bucu tajam boleh mengakibatkan luka terbuka, luka kecil. So, kat situ kita juga telah meletakkan langkah-langkah kawalan yang sedia ada yang telah kita kenal pasti. Jadi contohnya untuk penggunaan pisau boleh akibatkan luka terbuka tu, maka kita telah kenal pasti yang boleh buat kerja tersebut adalah orang yang berkebenaran sahaja. Ataupun bila orang tu nak gunakan pisau, dia mestilah gunakan sarung tangan. Ataupun pisau yang digunakan tu mestilah pisau yang telah diberi kebenaran sahaja. Jadi, daripada situ, keparahan tersebut kita boleh turunkan. Sebab apa? Contohnya macam glove tersebut. Glove tersebut akan mengurangkan tahap kecederaan daripada luka mungkin kepada garisan ataupun goresan sahaja. Maka, setiap nombor keparahan yang kita letak itu bermula dengan akibat yang telah kita senaraikan dan kemudian kita kena pertimbangkan keberkesanan langkah kawalan yang kita telah senaraikan dan kemudian kita letakkan nombor yang paling relevan untuk risk tersebut.